Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan bahawa beliau akan tetap hadir ke Majlis Pecah Tanah bagi pembinaan masjid oleh Jekyll Trading Sdn Bhd pada 27 Mac ini. Menurut Anwar, keperluan mendesak terhadap sebuah masjid baru di kawasan Masjid India menjadi sebab utama projek itu diteruskan, memandangkan masjid-masjid sedia ada di kawasan tersebut kini sesak dan tidak mencukupi untuk menampung jemaah. Ruang solat dan masjid di situ sudah padat, maka kita perlukan tempat baru, katanya kepada media sempena sambutan Hari Polis ke-218 hari ini. Majlis Pecah Tanah itu dijadual berlangsung pada Khamis ini di tengah-tengah perdebatan awam berhubung pemindahan kuil Dewi Sri Patrakali Aman yang dikatakan terletak di atas tanah milik Jekyll dan didakwa sebagai struktur tanpa kebenaran. Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL sebelum ini mengesahkan bahawa kuil berkenaan akan dipindahkan ke lokasi lain yang dipersetujui semua pihak susulan cadangan pemilik tanah Jekyll Trading Sdn Bhd untuk membina masjid di tapak tersebut. Difahamkan Jekyll pembeli tanah itu daripada DBKL pada tahun 2014, namun pengurusan kuil mendakwa mereka tidak dimaklumkan mengenai penjualan berkenaan.